Adakah Sepanyol akan digantung daripada NATO? Tiada apa-apa yang rasmi mengenainya. Ia hanyalah satu kebocoran maklumat yang diperoleh oleh agensi Reuters yang memetik sumber dalaman Pentagon yang tidak dinamakan. Menurut kebocoran maklumat ini, Amerika Syarikat sedang mempertimbangkan cara untuk menghukum sekutu-sekutu yang tidak mematuhi haluan dasar luar Amerika Syarikat. Perjanjian Pakatan Atlantik tidak memperuntukkan penggantungan mana-mana negara anggota. Kita hidup dalam zaman di mana apa yang tertulis di atas kertas dan realiti tidak selalu seiring. Semasa pencerobohan Amerika Syarikat terhadap Iran, Perdana Menteri Sepanyol Sanchez bukan sahaja menafikan penggunaan pangkalan udaranya sendiri. Berbeza dengan sekutu Eropah yang lain, Sanchez turut menafikan ruang udara kepada pesawat Amerika Syarikat yang menuju ke Iran. Operasi biasa Amerika Syarikat di Sepanyol masih berjalan. Tetapi setiap tindakan yang berkaitan dengan perang terhadap Iran sebenarnya telah dihalang secara aktif oleh Sepanyol. Tetapi ini hanyalah kemuncak kepada kemerosotan hubungan antara kedua-dua negara. Sebagai contoh, dalam isu Palestin, Sanchez menghadapi lebih banyak masalah. Beberapa kali mengkritik Pakatan Israel-Amerika Syarikat dan pelanggaran berulang terhadap undang-undang antarabangsa. Selain itu, ia adalah antara negara pertama di Eropah Barat yang telah mengiktiraf negara Palestin. Pada Jun 2025 sebaliknya, kerajaan Sanchez telah menarik kemarahan Trump kerana enggan menaikkan perbelanjaan ketenteraan kepada 5% daripada KDNK. Pada sidang kemuncak NATO, Trump berjaya memaksa semua negara dalam Perikatan Atlantik untuk meningkatkan perbelanjaan ketenteraan. Semua kecuali Sepanyol. Dan pada Oktober 2025, berkaitan dengan perkara itu, Trump secara terbuka telah membayangkan kemungkinan mengusir Sepanyol dari NATO. Logiknya bukan sekadar bersifat menghukum, tetapi dalam strategi Amerika Syarikat, ia bertujuan untuk mendisiplinkan sekutu-sekutu dan menarik mereka menyokong dasar-dasarnya sendiri. Dari pihak pentadbiran ini, semakin meningkat rasa kecewa terhadap sekutu-sekutu NATO yang cuba melepaskan diri daripada dasar Amerika Syarikat yang semakin tidak seimbang, kacau bilau dan secara terbuka agresif. Dan anda pula, apa pendapat anda? Seperti biasa, maklumat lanjut boleh didapati di ruangan komen atau dalam penerangan.